Hello. Weh, mana? Dah sejam setengah aku tunggu kau ni. Okay. Kau kat mana? Kau kat situ lagi ke? Ya, aku kat sini lagi. Aku tunggu kau je ni. Cepatlah. Ya, aku mandi jap. Hah? Kau nak mandi buat apa, weh? Weh. Bau dah fresh. Gemuruh jiwa, semangat memarah. Jiwa cinta. Darah berpecah-pecah. Apa? Tak sia-sia usaha aku selama ni. Marilah mari mengundi, tunaikan kewajiban anda pada negara. When my rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Mak, tolong. Itu. Ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Keluar daripada rumah ni, ya Allah. Aku janji aku takkan sepak kucing dah lepas tu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Aku takkan mencuri lagi, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Terima kasih, ya Allah. Kau kat mana? Weh, kau kat mana? On the way. Kau dah cakap kat sini tadi pukul 10. Yelah, tadi pukul 10 aku kat situ lah. Tadi? Dah tu 2 jam setengah aku tunggu kau tak keluar-keluar. Mamak lah dulu. Aku ada hal sikit tadi. Kau datang sini sekarang. Yelah, aku dah gerak ni. 15 minit. Kau kat mana? Kat Mamak. Mamak ni tak set QR pula. Aku pun ada cash. Tunggulah. Cepat sikit. Ya, polis dah datang.
Oh, gila siap. Weh, kau kat mana? Aku dekat... Entah. Entah. Aku salah masuk simpang tadi. Macam mana kau boleh salah masuk simpang pula? Aku tak tahulah GPS ni dia sangkut pula tadi. Itu yang aku terlepas simpang tu. Kau berapa lama lagi ni? 5 5 minit. Dekat dah tu. 10 minit. 50 minit? Oi, kau buat apa lama sangat, Dul? Aku tak tahu kan, aku dah cakap GPS tadi sangkut-sangkut. Kau janganlah tekan-tekan aku macam ni. Bila aku tekan-tekan kau? Tadi kau dah push-push aku. Aku stres panik. Okey. Aku tak tekan kau. Kau datang sini cepat. Kau kat mana? Aku kat depan rumah ni. Depan tu ada van tau. Kau sampai nanti kau halu. Okeylah. Dalam van tu kau tidur lalu. Takkanlah aku nak tidur. Aku dekat... Woi! Azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hello. Oi. Kau kat mana tu? Apa lama sangat? Itulah pasal. Sekarang ni lagi 1 jam 20 minit weh. Lamanya? Kau pergi mana? Semalam. Lepas aku letak telefon dengan kau tu, GPS ni. Dia bawa aku tak jalan mana-mana. Aku dah kena pusing-pusing masuk hutan, keluar hutan. Aku penat dah. Lepas tu aku berhentilah tidur. Aku baru bangun dah subuh. Aku subuh lah kejap. Weh, lepas subuh, ada ceramah ustaz ni yang kelakar gila tu. Aku tengoklah, aku layan kejap. Ini aku nak pergi dekat kau ni, kau kat mana? Aku tak tahulah kat surau kot. Asal sebab kau kat surau? Aku tunggu kau lah semalam. Tidur. Lama sangat tak tahu kat mana dah ni. Kau tak subuh? Payah cakap banyak je lah. Yelah. Share location. Tengok. Mak, jauhnya. Berapa lama? 3 jam. 3 jam? Kau datang je tak apa, kau datang je. Kau laju-laju bawa aku tunggu sini. Cepatlah. Okey. Tak apalah, kau lepaslah surau tu dulu. Aku lepak surau? Orang ada kan? Tak apa, surau tu kan tempat selamat. Kalau orang nampak pun, dia bukan tahu kau siapa. Only God can judge you. Okay? Yes, that's right. Only God can judge me. Kau cepat sikit. Tak boleh masuk surau macam ni.
Ni Imam, air hingus saya ni meleleh lagi laju daripada iPad surau ni tau. Betul tu Imam. Ingus lagi laju. Tekanan sekarang ni, air ni makin lama makin pelan. Orang kena beratur panjang. Nak ambil uduk. Itu yang orang stres. Orang marah. Sebab tu ada yang darah naik lah, gula naik lah, kolesterol naik lah. Kan? Kalau semua naik, bahaya Imam. Betul kan? Bahaya. Hari tu, saya baru nak Allahu Akbar nak solat. Betul. Dah kena ambil uduk pula. Dah lah kena beratur panjang. Bila saya dah ambil uduk ya, saya naik. Takut tengah ada orang mingkum. Maknanya dah habis solat lah. Habis lah. Rugi pahala jemaah. Dia macam ni lah. Jap. Ni, duit tabung kita ni pergi mana? Takkanlah tak cukup? Memang tabung kita tak cukup, Pak Wahab. Siapa sangatlah yang menderma dekat surau kita ni? Kita ni ramainya golongan B40. Dah lah B40, tapi gaya hidup macam T20. Habislah. Habis tu kalau dah duit tabung kita tak cukup, kita kenalah buat plan. Mestilah ada plan B ke, C ke, D ke. Tak begitu? Macam mana tu Pak Imam? Macam mana? Wah korang. Bila tentang nak mencukupkan duit, serah kat aku. Menghabiskan duit, bagi kat korang. Macam tu Bila masa pula? Apa hal? Lupa ke? Apa jadi dengan jamuan raya tahun lepas kat surau kita ni? Berapa kali saya pesan? Bajet, kita tak ada bajet sangat ni. Jadi tahun tu minta ayam saja saya kata. Tapi kau minta apa? Kau order apa? Oh ya, kambing golek. Baru teringat. Memang sedap, lembut sampai menjilat jari kita. Kau ni. Masa tu tak nak pula tanya saya ya. Imam, kita ni ada tak bajet Imam? Cukup ke duit kita Imam? Tak nak tanya. Macam ni dah Imam. Tak payahlah nak pelik-pelik. Apa kena-mengena dengan air pelan tu dengan kambing golek yang sedap sangat, yang juicy sangat tu? Tak ada kena-mengena pun. Memang tak ada kena-mengena pun. Kau main nak bincang, dia tuduh kita makan duit surau pula. Tak patut. Nantilah kita bincang. Nak pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Sekejap laluan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kat mana dulu? Sekarang dah 3 jam dah. Sekarang ni ETA aku dah jadi 8 jam. 8 jam? Kau pergi mana? Siap kau pergi Johor ke apa? Mana kau tahu? Kau buat apa kat Johor? Dekat KL tu banyak roadblock. Dia orang sekarang ni tengah cari kau tu. Aku rasa baik kau duduk dekat surau tu. Kau jangan pergi mana-mana. Dia cari aku yang kau pergi Johor buat apa? Mana kau tahu aku panik. Weh, datanglah. Datang ambil aku sekarang. Kau duduk di situ. Dengar cakap aku. Kau duduk di situ. Nanti papa kontak kau. Weh, kau cakap macam tu kau kena datang sini. Aku bahaya ni. Kau dengar je cakap aku. Okay, sekarang ni, kalau apa-apa, jangan cari aku. Jangan petik nama aku. Hello? Oi. Azim. Ya Allah, ya Tuhanku. Berilah aku petunjuk, ya Allah. Berilah aku hidayah untuk menyelesaikan perkara ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik. Ya, mana mari. Ini surau punya rumput semua telah potong. Pendek lagi, tak apa. Saya orang Malaysia. Maafkan saya. Ingatkan Bangla mana tadi. Encik ni siapa? Saya Adli. Adli. Ya. Bos Adli. Saya Saleh. Ini bukan orang sini kan? Bukan. Dari mana? Bandar. Buat apa datang sini? Cari agama. Cari agama? Datang kampung ni? Kenapa dekat bandar sana tak ada ke Ustaz? Sana ada je. Ada. Cuma kampung ni, imam dia tu letup kat sana. Katanya imam sini bagus, ilmu agama tinggi. Imam kampung ni? Imam ni. Dia ada seorang je tau imam sini. Kenal?
Kenal apa tak kenal pula. Tolonglah kenalkan saya ni. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tadi ada. Kenalkan, saya Imam Saleh. Satu-satunya imam kat sini. Mam. Alhamdulillah akhirnya jumpa juga. Mam. Mam. Nanti, kenapa awak nak belajar agama ni? Sebab apa? Saya bukan nak riak lah Kalau cakap pasal duit ni, cakap je dapat. 7 generasi. Minta je dapat. Tapi jiwa kosong. Ada duit pun tapi tak dapat memenuhi jiwa saya tu. Jiwa kosong ya. Boleh tolong, Mam? Boleh sangatlah nak tolong. Sebab apa? Ilmu agama ni perlu dikongsi. Wajib dikongsi. Tak boleh simpan seorang-seorang, tak boleh. Bila saya boleh mula, Mam? Besok pun dah boleh dah. Tak ada masalah. Cuma kat sini tinggal kat mana? Saya ingat datang nak tinggal kat surau ni je. Kat surau ni pun okey dah. Tak boleh macam tu. Surau ni ada polisi. Tak boleh sebarangan nak duduk sini. Ada AJK dia. Penduduk kampung sini pun main peranan juga dengan surau ni. Saya nak belajar agama, nak tidur sini. Tumpang tidur sini pun tak boleh. Tak boleh. Maksudnya imam samalah dengan orang luar sana kan? Yang tak bagi nak orang beriktikaf kat masjid. Sepatutnya surau ni tempat orang beramai buat aktiviti. Duduk imarahkan dia, memeriahkan dia. Imam ni sama macam orang lain. Tak sepatutnya jadi macam ni. Sabar sikit. Nak belajar tidak ni? Tak faham. Tapi takkan tak boleh saya duduk sini, Mam? Sebenarnya bukan pasal itu pun. Boleh sebenarnya. Cuma sekarang ni tak sesuai waktunya. Surau ni ada masalah sikit dengan air dia. Tekanan dia rendah. Jadinya bila nak ambil wuduk pun kena bertunggu lama. Baru penuh baldi tu. Jadi tak sesuai lah kalau nak tidur ke nak apa ke. Kalau nak buang air besar ke macam mana? Beginilah. Tidur rumah saya je lah. Tinggal dekat rumah saya. Ya? Saya pun 2 beranak je kat rumah tu. Boleh ke tak menyusahkan imam? Tak menyusahkan buat apa pula. InsyaAllah pasal anak saya itu nanti saya pandai lah kau dengan dia. Dia terima. Boleh? Boleh lah. Kalau gitu, mari. Ya, saya tunjuk kau rumah. Mari. Allahu Akbar. Beg ni saya tolong bawa tak apa. Tak apa, saya boleh bawa. Yelah. Saya tahu. Baiklah. Rumah imam jauh dari sini? Dekat je, tak jauh. Kalau jauh tak nak berjalan macam ni. Buat apa? Mam, balai polis kat kampung ni kat mana? Balai polis kat ujung sana tu. Nak pergi ke? Tak. Tanya je. Tanya je. Mam, kampung ni ada rukun tetangga kan? Ada. Diorang ada buat rondaan tak malam-malam? Adalah, buat keselamatan kita jaga. Cuma yang jaga tu orang tua je lah kan. Sebab apa budak muda dah ke bandar kerja. Kenapa tanya? Alhamdulillah lah kampung ni selamat lah kan? InsyaAllah selamat. Cuma masalahnya sekarang ni pencuri tu. Diorang sekarang dah bijak, dah pandai, licik. Ni yang bestnya tu. Sebelah-sebelah macam ni pun kadang-kadang kita tak perasan itu pencuri. Punya terrornya. Tapi dengan saya, no. Sekilas saya pandang je saya tahu dah pencuri tidak. Lili. Inilah rumah aku. Selamat datang. Marilah kita masuk. Mari. Terima kasih, Mam. Masuk, Lili. Imam cakap tadi duduk dengan anak. Mana dia? Dia kerja ni balik lah tu. Kerja apa? Warden. Semalam ada kes. Itu yang balik lambat sikit hari ni. Operasi. Dulu dia jadi polis. Tak dapat. Kamu ni kenapa? Panas nak lepak luar. Dulu saya tunjuk bilik ni. tak apa. Tu biliknya. Mari lah sini. Tak apa. Tak apa dah. Sini. Adli, inilah bilik kamu. Harap kamu okey dengan bilik ni. Lebih dari okey ni, Mam. Terima kasih, Mam. Sama-sama. Berehatlah dulu. Lepas tu mandi ke? Cuma kalau nak mandi kena guna bilik air luar. Bilik air ni tak boleh nak pakai dah. Rosak. Saya buatkan sarapan Terima kasih, Mam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mam, masak apa tu? Makan lempeng tak? Nah lah juga dulu kena makan lempang. Bukan lempang, lempeng. Ni, makanan ni. Makan tak?
Makan. Kalau makan baguslah. Nanti makan sama-sama. Astagfirullahalazim. Kenapa pakai macam ni? Baju tadi pakai kenapa? Saya bawa satu ni je baju. Selain aja baju. Astagfirullahalazim. Dah lah. Nanti tunggu sini. Tengok lempeng tu. Saya ambil baju lain. Hei. Apa barang tak ada nak embat. Kuali pun karat. Lempeng pun lempang kan. Lempeng jadi. Lempeng. Ni. Nah, tukar baju ni. Baju siapa ni, Mam? Baju saya masa muda-muda dululah. Dah pergi tukar. Jangan pakai macam ni. Dah, pergi. Masih, Mam? Ada pula. Buat je balik anak aku, Kang. Apa jadi? Mam. Ini bau senonoh. Tapi baju ni nampak macam lusuh. Tak apa. Kalau lusuh tu, saya cari baju yang lain. Saya bagi kat kamu, ya. Masih, Mam. Ni. Mana anak Mam lambat lagi ke balik? Yang kamu tanya ni kenapa? Saja je. Saja je. Macam ni, saya nak nasihat sikit lah pasal anak saya tu. Dia tu garang. Garang. Kenapa? Nak tahu kejadian macam mana? Dekat sekolah tu, budak tu sampai pindah sekolah. Dia kejar je budak tu tak cukup tanah tahu. Hanya kena menyakat dia je. Itu bab sekolah. Anak pengulu pun seorang. Kena juga dia. Mengejek mak dia meniaga tepi jalan je. Dia tak boleh terima. Kamu nak tahu dia buat apa? Dia pergi dekat budak tu, dia cukap pada budak tu. Dia pegang macam ni, dia tengok mata kanan budak tu. Dia pun angkat tangan dia. Dia tumbuk mata kanan budak tu. Lepas tu, dia angkat lagi. Dia tengok mata kiri pula. Dia tak lepas dia. Dia tumbuk lagi sekali. Lepas tu dia tengok hidung. Dia nampak hidung tu, dia geram sangat tu. Dia tak lepas. Angkat tangan dia lagi. Hei! Garang. Itulah. Nak pesan tu je lah. Garang dia. Jadi kalau sekejap lagi, janganlah mengada. Dah, ni. Boleh kat ni. Sampai ni. Mari kita makan. Adli. Ya? Kamu berehatlah dulu, ya? Kalau Adli nak apa-apa, bilik saya kat situ je. Ya? Allah. Apa hal pula tu? Allah. Ya Allah. Dija, apa hal gini? Mam, tolong saya, Mam. Jangan dekat, Bapak. Pencuri ni. Dah, Dija. Lepaskan dia. Takkan nak lepaskan. Pencuri macam ni kita kena hantar pergi balai je, Bapak. Bapak kata lepaskanlah, Dija. Takkan nak kesian, Bapak. Dia dah masuk rumah kita ni. Dia tu tetamu kita, tahu tak? Dija ni. Dah, lepaskan. Astagfirullahalazim. Bangun. Sakit. Ya. Tetamu? Tak kenapa pun. Nantilah Kang Bapak cerita. Dah, masuk. Mari, Adli, masuk. Apa-apa dah. Sorry lah pasal tadi tu. Tak apa. Bukan apa, gaya awak tadi tu macam pencuri sangat. Gaya je tapi bukan. Betul. Bukan. Salah saya. Dija, untuk pengetahuan Dija, Adli ni dekat bandar sana seorang businessman yang berjaya. Tahu? Datang kampung kita ni semata-mata nak jumpa dengan bapak, nak belajar agama. Katanya nak mencari ketenangan diri. Mana awak tahu pasal bapak? Dia tak tahu ke? Dekat bandar sana, nama bapak ni meletup-letup macam popcorn. Betul tak, Adli? Perpak-perpak. Tu? Lain macam Encik Adli buat bisnes apa dekat bandar? Macam-macam. Macam-macam tu apa? Angkut mengangkut. Maksudnya kita pilih barang sesuai, ubah barang, kita jual. Macam mover ke? Ubah. Mover. Syarikat mana? Embat dulu sembahat. Ja.
Ya Allah, kesian Ali tu. Kenapa tanya dia macam soal siasat polis? Taklah Bapa. Yelah mana tahu kalau kita nak pindah kan, kita boleh je telefon Cik Adli minta tolong kan. Apa tadi? M-BAT dulu Serembat. M Malaysia, M. BAT Thailand, BAT. logistik. Ya. Malaysia, sama. Thailand. Malaysia dengan Thailand. Yelah. Adli, kalau kamu nak berehat dulu, pergilah berehat. Okey, terima kasih. Bapa. Apa benda Bapa buat ni? Bapa buat apa? Yelah, bagi orang sebarangan masuk rumah. Apa pula sebarangannya? Dia itu anak murid bapak tahu. Bila masa dia anak murid Bapa? Pagi tadi? Sebelum tu tak kan? Ya, letaklah. Sebelum dia jadi anak murid Bapa, kenapa Bapa tak fikir dulu? Betul ke dia businessman? Betul lah. Tadi cakap tadi. Tak dengar? Embat lu, benda tak, embat lu jangan berehat. Businessman takkan nak menipu dah dia. Dija tahu niat Bapa baik. Tapi Dija tak sukalah dia duduk sini. Kenapa pula Dija tak suka? Bapa, Dija nak kena pakai tudung ke mana-mana 24 jam. Susah tahu tak? Dija, Adli tu duduk sini bukan lama pun. Habis saja dia belajar, nanti dia baliklah. Dan bapa percaya, pengorbanan Dija ni yang terpaksa bertudung 24 jam ni akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala istimpal. Lagi satu je, sebagai anak imam sepatutnya Dija ni memberikan sokongan, dorongan, pertolongan, segala macam. Ini tidak cakap yang berbuka bersangka buruk dengan orang. Tak baik tau. Kalau Adli tu dengar, tak tahulah. Kecil hati dia. Lepas tu tentang dia tak nak belajar tu agama. Macam mana? Sorry lah Bapa. Dija bukan apa. Dija kan warden. Jadi selalu sangat nak kena tipu dengan budak-budak kat sekolah. Tu yang kalau jumpa orang pun rasa macam orang semua menipu. Yelah. Warden sekolah je pun. Bapa nak sambung dua bapa baliklah. Tadi tak sempat buat apa pun. Sempat do je. Tak sempat. Dija pun nak rehat. Yelah, eloklah tu. Assalamualaikum, Adli. Adli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mam. Sekejap, Mam. Waalaikumsalam, Mam. Nah. Mana pakaiannya? Cubalah. Pakailah mana yang sesuai. Ya? Cepat, siap. Kita pergi surau. Tadi bukan dah pergi ke? Kamu ni. Takkan tidur sekejap dalam mamai kot. Dalam Islam, kita ada berapa kali solat? Tadi kita sembahyang apa? Subuh. Tengah hari ni? Zuhur. Kau siap cepat? Kamu siaplah cepat. Kita bisa Zuhur. Okey. Saya tunggu kat luar ni. Arli, bila last kali kamu solat? Mam. Baru je lagi. Tahun lepas. Tahun lepas? Kamu cakap baru? Kenapa kamu tak solat? Kenapa? Saya bukan tak nak solat, Mam. Solat je, cuma kadang-kadang saya rasa solat macam doa saya tu tak dikabulkan lah. Saya bukan minta apa pun. ASB 1 dan 2 saya penuh. Itu je. Oh, jadi kerana Allah tak makbulkan permintaan kamu, doa kamu, kamu pun frust, tak nak solat. Macam tu. Kena tahulah satu benda, Adli. Okey. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku, sujud pada aku. Jelaskan ayat tu. Jadi siapalah kita ni yang tak nak solat? Kenapa? Pasal permintaan kamu tu. Mungkin juga ketika itu Allah mengatakan tak sesuai lagi untuk kamu, belum sampai masanya. Dia tak bagilah. Akan sampailah masanya nanti. Kita kena bersabarlah. Macam tu. Bukan bersangka buruk pada Allah. Lagi satu, iman kamu letak di mana? Ingat, iman tu tak dijual beli. Iman tu juga tak boleh diwarisi. Iman tak boleh juga Lagu tu, lagu Raihan tu. Lagu Raihan. Saya tahu. Oh ya? Oh ya ke? Tapi kata-kata itulah maksudnya. Betul lah, tak boleh warisi semua tu. Jadi sekarang ni senang aja. Doa kamu makbul ke tidak?
Solat tu Solat tetap kena solat. Wajib. Boleh? tu hak Allah. Ha. Solat itu milik Allah, bukan milik kita. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ha, Umar. Kamu macam mana sekarang ni? Alhamdulillah Imam. Macam tu je lah. Baguslah. Ini nak turun balik ke? Nak turun balik. Lagipun Aminah tunggu kat rumah. Yalah. Umar, jaga diri baik-baik ya. Ya? InsyaAllah Imam. Boleh dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mam. Siapa tu Mam? Omar nama dia. Tapi itulah kesian. Kenapa? Imam? Ya. Ni siapa? Ini saya nak kenalkan lah. Ya, ini anak murid saya yang baru. Adli nama dia. Oi, tiba pula ada anak murid Imam. Hai, Imam nak cuba cari duit lebih ke untuk isi tabung duit surau ni? Bukan macam tu cerita dia. Cerita dia ni datang cari saya kat sini. Minta nak belajar agama. Saya pun terimalah. Takkan nak tolak pula kan. Lagipun saya tak minta duit kan. Betul tak Adli? Nampak? Yelah tu. Tapi jangan lupa pula. Duk asyik ajak dia aja. Masalah kat surau ni tak settle. Benda ni pun nak kena settle juga. Ya. Kena settle dulu. Betul. Baiklah, kami balik dulu. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa masalah lambung ni Mam? Macam saya cakap lah, surau ni ada tekanan air rendah. Jadi memang ada masalah kat situ. Sebab itulah saya tak bagi awak tidur sini, Adli. Kalau lah masalah tu, kenapa tak panggil tukang pahit je, baiki? Dah panggil dah, tapi kos dia tinggi sangat, Adli. Tu, diorang tu pula apa masalah ni? Diorang tu sebenarnya begini. Dah lama sangat dah berajak nak jadi imam gantikan aku ni. Diorang tu datang masjid setiap hari. Solat cukup waktu. Tapi kalau perangai macam tu, macam mana pula? Tentang perangai dia tu, kita serah pada Allah je lah. Tapi kita janganlah ikut perangai macam tu. Dia sebenarnya tunggang-tunggik semayang pun. Kalau tak dapat rahmat daripada Allah, kasih sayang Allah, tak masuk syurga juga. Kasih sayang tu penting. Rahmat Allah tu sangat penting. Macam mana kita dapat rahmat Allah tu? Ibadat. Kita solatlah. Ikutlah apa yang diperintahkan. Dapatlah kita syurga tu. Faham? Baik, Darli. Sebelum apa-apa, saya terpaksa diagnose kamu dulu. Diagnose? Macam doktor pula, Mam? Memanglah. Sebab apa? Kalau ada sesuatu masalah, kita kena cari punca dia. Jadi saya nak tahulah di mana puncanya Adli ni. Sejauh mana pengetahuannya. Ya? Tapi kalau tak boleh jawab, Mam? Tak boleh jawab? Mam nak buat apa dengan rotan tu, Mam? Ini saya nak buat penunjuk lah. Tenang, saya tunjuk. Kat sini, kat situ, kat sana, kat sini. Allah. Baiklah. Diagnosis yang pertama. Cuba kamu mengucap. Saya nak dengar. Benda paling basic dalam hidup saya, Mam. Oh, baik. Izinkan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila diuji kesabaran saya bukan suruh menasyid, suruh mengucap. Tapi itu kan mengucap juga kan? Pandai dia ya. Baik, kalau mengucap boleh, saya nak tanya lagi. Dalam yang seterusnya, rukun Islam ada berapa? 5. Yakin? Yakin? Kamu pasti ke? Betul lah. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, menunaikan solat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menunaikan haji kepada yang mampu. Kalau imam pandai sangat, rukun iman ada berapa? Saya tahulah. Ada 6. Sebutkan. Baik. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada Rasul-Rasul. Yang ketiga, percaya kepada malaikat-malaikat. Betul. Yang keempat, percaya kepada kitab-kitab. Yang kelima, percaya kepada hari akhirat. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Betul. Bagus. Saya duduk sini kenapa? Imam duduk situ kenapa? Duduk balik. Dan yang seterusnya. Boleh baca surah? Saya bukan nak bongkak, Mam. Tapi satu Al-Quran pun boleh. Masya Allah. Tabarakallah. Baiklah. Bacalah. Saya nak dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Saudara. Memanglah betul itu fadilat dia kalau kita baca Qul Allah tu 3 kali bersamaan dengan khatam Quran. Tapi bukan itu maksud saya. Baik, sekarang ni boleh tak baca ayat akhir? Boleh? Nak yang awal ke yang akhir? Bacalah awal sampai akhir. Okey? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyah. Dah. Ha? Sudah? Dah. Tayat awal? Ha. Tayat akhir? Akhir? Baca. Innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adli. Oh, macam ni ya. Kalau macam tu, keputusannya dah ada pada saya sekarang ni. Kamu kena masuk bootcamp. Bootcamp? Apa tu? Setiap pagi, kamu kena bangun awal. Tahu? Ikut aku pergi surau. Dah, bangun. Cepat. Adli. Ya. Semangatlah sikit. Buat betul-betul, lurus-lurus. Bayangkan ada jemaah yang semayang di atas jadah yang kamu bentangkan. Berapa banyak pahala kamu tu? Adli! Imam. Adli! Okey, Adli, sekarang ni kedudukan apa ni? Simpo. Bukan, ini kedudukan tayat akhir. Ya, macam ni duduk dia, ya. Baik, sekarang ni baca tayat akhir tu. Tayat akhir. Baca. Fil alamin. Innaka Hamidun Majid. Bukan yang ni, ya. Tolong sikit. Saya tekan kena 2 kali. Daripada awal sampai akhir, tayat akhir. At-tahiyyah, At-tahiyyah. mubah, Mubah. rakatus salawat, Katus salawat. tayyibah, Tutayyibah. lillah. Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Panjang sangat tu. Macam mana saya nak ikut? Oh ya, tak juga. Maafkan saya. Sekarang ya, okey. Lagi sekali. Saya tahu. At-tahiyyah. Tak payah nak ikut. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi. Kantau dah. Luar ni pihak polis tu nak tangkap pencuri tau. Pencuri tu sampai law tak dapat lagi. Hei. Mana tahu? Aku tahu lah, aku duk tengok live abang influenza. Influenza tu penyakit. Itu influenza. Oh, influenza mana aku tahu. Sorry. Sumpah tak sengaja, sumpah tak.
Kenapa? Dija? Adli. Kenapa tu? Mam, saya minta maaf sangat, Mam. Saya tak tahu ada orang dalam toilet tadi. Kalau saya tahu, saya... Dija, bapak ni. Masuk. Kenapa Dija makan seorang kat bilik? Tak makan kat bawah sekali? Malaslah bapak. Tak selesa tahu tak nak kena pakai tudung 24 jam. Ini je time Dija tak payah pakai tudung. Alah Dija ni, baru 4 hari. Bapak tak pakai tudung, senanglah cakap. Lah, bukan apa, bapak tak ready lagi nak pakai tudung. Bapak. Ya. Bapak, sampai bila dia nak duduk sini? Dija tahu tak? Adli tu kan, terang hati dia tahu. Bapak ajar sikit je, dia dah pandai dah. Bapak beritahu sikit je, dia dah tahu dah. Tak lama lagi tu, baliklah dia. Sekejap. Bapak datang sini bukan nak sembang pasal ni kan dengan Dija? Pandai Dija, macam bapak juga. Sebenarnya, bapak dah minta tolong sikit dengan Dija. Sadaqallahul azim. Thank you, Kak. Kenapa Pak Cik ni baca Iqra? Muka tua. Takkan baca Iqra. Ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab sudi ajar saya. Awak terima kasih dekat bapak lah, bukan saya. Dia yang suruh saya ajar awak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif di atas Boy, sakan gelak nampak? Korang dulu masa mula-mula start macam ni juga kan? Dah tu gelakkan orang kenapa? Tak baik tahu tak? Sorry, Kak. Sambung. Alif di atas ba di atas ba. Kak, Pak Cik, balik dulu Alif di atas. Awak tahu rumah dia orang kat mana? Awak, terima kasih sebab sudi ajar saya. Bukan nak cakap ke tadi? Itu tadi. Sekarang lain. Suka hati awak lah. Tapi ilmu kan memang kita kena kongsi dengan orang. Sama macam arwah. Sama macam ayah awak. Dia cakap macam tu juga ke? Tak. Mata tu sama. Tapi sekali lagi terima kasih banyak-banyak sebab tolong marah budak-budak tu tadi ejek saya. Awak memang suka cakap terima kasih kan? Ni jarang tau kita nak tengok perempuan tolong defendkan lelaki. Tak ada girlfriend ke? Tak ada. Baguslah. Kalau ada, kesian dia pening nak layan boyfriend yang tak pandai baca Iqra. Saya marah budak-budak tu sebab itu tak beradab namanya. Dan awak memang serius nak belajar, jadi kita kena galakkan. Tapi tadi saya baca okey je kan? Teruk. Tapi awak cepat pick up, hati terang. Jadi jangan putus asa lah, okey? Walaupun... Assalamualaikum. Macam mana? Alhamdulillah. Buat masa sekarang ni, Adli, apa yang perlu kamu buat ialah ikut saja dulu. Kalau nak baca surah tu, baca surah yang pendek-pendek, yang senang-senang. Masalahnya yang pendek tu bukannya senang, susah nak hafal, Mam.
Memanglah macam tu Adli. Sebuah perkara pun mula-mula memanglah susah. Tapi lama kelamaan insya-Allah akan jadi mudah. Ini siapa pula? Dija lah ni. Dija? Mam, saya minta izin masuk ke bilik dulu. Yalah. Ya. Masih Mam Ya. Apa makan kita tinggal ni? Ya Allah. Ni. Masuk. Bapak. Dija ada benda nak tunjuk dekat bapak. Tak tunjuk apa? Duduk. Apa halnya ni? Okey. Cuba bapak baca ni. Tu je. Yalah. Dija suruh bapak baca kan? Bapak dah baca dah. Ke Dija nak suruh bapak baca kuat-kuat? Bapak tengok tak gambar yang ada kat dalam tu? Tengok dah. Cuba bapak tengok betul-betul. Mana? Tengok tu. Kabur gambarnya. Macam mana kamu kata ni Adli? Bapak, beg tu. Dija rasa beg tu beg yang sama Adli bawa. Beg ni pun kabur. Tak apa nampak sangat. Lagi satu beg macam ni, satu dunia boleh order ikut online. Ya, Dija tahu. Tapi Dija rasa orang ni Adli. Dija. Tak baik tahu sangka buruk macam tu. Berdosa. Susahlah cakap dengan bapak ni. Dah lah, Dija masuk tidur dulu. Tak ada pun nama dia. Aku tak boleh gerak lagi ni. Ya? Saya terus terang je, okey? Saya tak nak sangka buruk dengan awak. Tapi saya baru je tengok berita. Pasal influencer rumah lagi pecah masuk rempak kan? Ni. Saya pun tengah tengok benda yang sama. Bagus. Saya tengoklah gambar CCTV tu. Tengok. Saya rasa orang dalam gambar tu awak. Kenapa saya? Lepas tu saya search dekat internet nama awak. Tak ada keluar apa pun. Mungkin saya low profile dan tak semestinya semua orang ada nama dalam internet kalau awak cari. Bapak saya awak boleh tipu Saya tak tahu. Saya tahu ada benda yang tak kena dengan awak ni. Saya akan cari bukti untuk buktikan yang awak ni bukan orang yang baik. Saya rasa ni semua andaian awak je kot. Awak tak ada bukti pun nak cakap saya individu yang awak maksudkan tu. Saya dah cuba macam-macam dah. Saya berusaha untuk belajar ilmu agama dengan ayah awak. Awak nak saya buat apa lagi? Tu semua boleh berlakon lah. Berlakon pula. Okey, sekarang ni awak nak saya buat apa? Cakap. Beg awak. Mana? Beg awak. Beg saya? Nak buat apa? Tunjuklah. Saya nak tengok. Tak payah kot. Saya nak tengok. Tak payahlah. Beg. Maya?
dia kan, benda yang awak cari tu. Saya dah cakap dah, saya bukan macam mana awak tuduh saya tu. Masih tak percaya cakap saya? Tak apa, awak masuk. Saya keluar. Pergilah cek. Mana tahu ada bawah katil ke, almari tu ke. Tengok dalam laci tu. Take a look. Ada sembunyi ke? Simpan jarum je boleh macam tu. Ni, bawah katil. Bawah katil dah tengok. Tengok kuat-kuat tu. Tu, almari. Mana tahu ada. Awak jangan main-main dengan saya. Okey, saya nak yakinkan awak saja. Tengoklah, mana tahu. Cuba tengok. Tak ada kan? Saya dah cakap jujur dengan awak tapi awak masih nak tuduh saya. Tak ada. I told you. Saya dah cakap kan kat awak. Tapi awak masih nak tuduh-tuduh saya. Tak semua orang yang tak cukup ilmu agama ni jahat. Saya minta maaf lah. Sebab saya syak bukan-bukan. Tak apa, saya maafkan awak. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adli, kamu cakap je nak makan apa, sarapan apa pagi ni. Saya boleh buatkan. Apa pun tak apa, Mam. Betul ni? Dija, apa mimpi pagi ni? Tak adalah. Dia je rasa nak masak nasi lemak je. Oh, baguslah kalau macam tu. Ni Adli, nak beritahu kau. Ni nasi lemak Dija ni memang terbaik. Sama macam nasi lemak mak dia dulu. Sama. Dah lah, jomlah sarapan. Yalah, duduklah. Hai. Dija? Dija tak masuk bilik pula makan seorang-seorang? Lah, apa salahnya kalau kita sarapan sama-sama? Tak adalah salah, tapi selama ni Dija yang suka makan seorang-seorang kat bilik. Kan Ali? Bapa, Dija rasa kan barang dapur tu kita kena tambah lah. Banyak dah tak ada. Bila Dija nak tambah tu? Hari ni boleh? Hari ni bapa ada kerja sikit ni. Mungkin Ali boleh temankan. Boleh? Tak apalah. Dija pergi sendirilah. Rasanya dia pun busy jugalah kot. Sumpah tak busy. Nampak? Itu pun kalau Imam izinkan. Baiklah. Dengan ini saya sebagai imam membenarkan kamu membawa Khadijah pergi beli barang-barang. Tapi Dija, dia macam-macam. Oh, Bapa jangan risau. Dija tahu apa Dija nak buat. Dija cekak baju dia. Dija tarik penumbuk Dija. Dija aim mata kanan dia. Tak, tahu dah. Imam dah cerita dah. Tak. Tak takut. Mana ada takut? Saya lelaki. Pucat muka dia. Awak marah saya tak? Sebab? Yalah, sebab apa yang saya buat hari tu. Adalah, saya faham. Saya ni orang luar. Mestilah ada keraguan kan. Kalau saya kat tempat awak pun saya mesti rasa yang sama. Dah lah saya search nama awak dekat internet tak keluar apa-apa pun. Macam saya cakap, saya ni jenis low profile. Tak semua orang awak cari nama dia ada kat search engine tu. Well, lagipun kita orang ni businessman. Kita orang lari cukai. Okey.
Tapi kalau saya tahu awak tipu saya, siap awak Saya tahu awak tu kan garang. macam mana awak tahu pasal bapak? Saya kan memang selalu pergi masjid subuh kat sana. Dan ada satu hari tu, waktu saya duha kat sana, ahli jawatan kuasa masjid tu bercakap tentang ayah awak. Meletup-letup dia orang sembang. Jadi betul lah, bapak memang meletup-letup macam popcorn. Betul? Famous? Tak sangka saya bapak terkenal macam tu. Banggalah. Yes. Sebab itulah cakap, untung awak ada ayah yang tahu agama. Bersyukur sebenarnya. Bapak tu baik tau. Tapi dalam baik-baik dia, orang selalu sangat ambil kesempatan. Saya malu sebenarnya. Sebab saya dah bersangka buruk dengan awak. Tapi saya faham, saya tak salah untuk rasa macam tu. Sebab, yelah, saya tak kenal awak kan. Tapi itulah, saya harap sangat awak tak ada niat lah nak menipu bapak. Sebab dia baik. Tapi kalau awak betul ada niat nak menipu bapak, lebih baik awak pergilah. Saya tak nak tengok bapak kecewa. Tak faham kan? Faham. Saya faham maksud awak tu. Awak jangan risau. Habis saya belajar dengan ayah awak, saya akan pergi. Tapi itulah, sekarang ni macam saya seronok duduk sini. Ya ke? Saya mulanya ingat saya takkan tahan lebih daripada 2 hari. End up saya nak belajar sampai habis tentang ilmu agama. Okay. Bapak, buat apa tu? Ni paip ni buat hal pula. Meleleh je tak boleh tutup. Lah, panggil je lah tukang paip. Ish, buat apa panggil tukang paip? Mahal lah. Boleh buat ni, senang je. Mam, saya letak barang kejap. Jadi saya tolong Imam. Okey. Boleh. Dia tolong baru dah okey kan. Dah elok dah. Dahsyat juga kamu Narli Pandai baki paip. Saya memang pandai betul-betul kat rumah. Pasang rumah, pecah rumah. Kalau macam tu, bolehlah kamu tolong tengok-tengokkan air kat surau tu. Tekanan dia rendah sangat. Oh, ya ke? InsyaAllah. Saya tak janji tapi saya cuba. Baguslah kalau macam tu. Sekurang-kurangnya berguna juga kamu. Macam mana? Ni, alat-alat ni semua serba berguna. Boleh pakai semua. Nasib baik dah settle. Kalau tak, hei, parah. Betul tu. Baik boleh settle. Dah lah, air slow. Lepas tu pula sekarang ni, masalah apa? Tanda sumbat pula. Air slow, tanda sumbat. Itulah yang aku cakap tadi. Patutnya ini semua ni kerja tukang paip. Bukan kerja AJK surau. Imam Saleh, dia buat apa? Dia buat tak tahu je lah. Takkan kita semua ni AJK nak fikir apa semua masalah. Hei, kalau macam tu, baik aku jadi imam. Kalau Ham jadi imam, aku pun nak jadi imam. Cantik. Aku imam satu, kau imam dua. Ini kita tampal je ni. Jadi, bila orang baca, orang tak masuklah tanda rosak ni. Ini selotip apa ni? Selotip ni kuat ke? Oi, kuat tu. Jangan risau. Aku beli kat online. Mahal tu. Pakai duit sendiri lah tu. Bukan pakai tabung seorang. Kita dah settle dah. Dah, jom. Damn. Bahaya ni. Sakit perut. Sakit perut. Dah tak grip. Yelah.
Ni, kakak salah. Salah. Kita tenang. Aku. Allah. Oi. Hang ada bau tak? Apa yang aku bau? Imam bau tak apa yang Pak Wahab bau? Tak ada apa-apa. Ni mesti ada orang guna tanda yang rosak tu lah ni. Jom. Bau ni. Pak busuknya ya amat. Bukan melimpah-limpah. Ada toge, ada kacang, ada jagung. Macam rojak tu. Yang kau guna tanda ni pasal apa? Tu, kau tak nampak tu? Aku dekat notis. Tanda rosak. Siapa suruh tampal kat bawah? Selotip Melayu. Ini cak takut. Ada lah tadi aku tampal. Tanda rosak. Dak, yang kau guna tanda ni pasal apa? Mam. Ya, Mam. kenapa ni? Ya Allah, kenapa bising-bising ni? Kita dekat surau ni. Tak baik gaduh-gaduh. Nak tenang apa, Imam? Tadi kami dah settle dah masalah tanda sumbat ni. Ni budak Imam ni. Dia buat hal lah pula. Saya kalau Pak Ali ke, Pak Abu ke, saya tak marah. Ni, orang luar ni. Yang kau guna tanda ni apa pasal? Jawab Imam, jawab. Lah ni macam ni lah Imam. Kita tengok. Dah lah masalah air slow tak settle lagi. Lah ni, tu. Masalah tanda sumbat pula. Mana janji Imam nak baiki surau ni? Semua janji Imam tak ditepati. Dicapati dah lah. Kan saya kata saya tengah cari dana sekarang ni. Belum cukup lagi dana tu. Saya tengah berusaha. Dana ni Imam tak payah sembang kari lah. Dua alasan macam-macam. Saya dah muak. Saya dah muak. Kalau macam tu, macam ni lah. Apa kata Imam tak jawatan je lah. Betul Imam. Yang nak ganti pun ada ni. Pakcik. Pakcik ni orang masjid. Ni, pakcik ni. Kuat semayang. Sujud sampai lebam lepas tu buka dahi. Pakcik tak patut cakap macam tu. Kalau imam tak jawatan, siapa nak ganti imam? Macam mana pakcik dan pakcik nak kumpul duit, baiki tandas ni? Cuba cakap kat saya. Apa plan korang? Adli, dah lah. Waktu pun dah masuk tu. Baiklah kita masuk dalam solat Baiklah. Adli. Janganlah macam tu. Tak baik orang tua tu kan. Mam, tak apalah. Saya dah buang bagi saya lah yang bersih kan. Yelah. Tak maaf, Mam. Boleh ya? Lah rojak. Mam, Adli. Macam mana? Tu, sikit lagi kat situ. So, habislah. Adli, terima kasih Adli ya. Terima kasih. Mam, saya minta maaf Mam. Tak payah minta maaf lah Adli. Biasalah panggil hajat. Bila dia panggil, kita pergi. Cuma sekarang ni kan betul-betul juga sempat. Saja itu hari tak sempat. Bukan sepele. Itu? Bukan pasal tu, pasal tadi. Oh, pasal tu. Biasalah juga. Mulut orang bukan senang tak tutup. Dia boleh cakap apa saja. Orang sekarang ni suka sangat gunakan agama untuk jatuhkan orang lain. Satu nak pesan. Kamu jangan jadi macam tu. Segeram ni. Imam duduk tala-tala imam macam tu kan. Saya, Kang. Yalah, tapi orang tua kena hormat juga Adli, ya. Mam? Kenapa? Kenapa ni? Mam okey tak? Saya okey. Kenapa? Nampak je tak okey ke? Betul okey ni? Nak pergi jumpa doktor tak? Tak payahlah. Tak pergi doktor buat apa. Saya okey, ya. Taklah, kita pergi je lah. Tengok tekanan darah ke apa. Tak payah, saya okey. Saya tak ada masalahnya. Tak ada apa. Tu saya sebutlah hospital tu. Mam, berapa kos nak repair masalah pipe air kecil ni? Kalau dia tanya macam tu, banyak sebenarnya. Sebab apa? Semua ni, perparitan ni nak kena buat semula. Dah lama sangat dah. Dah dalam RM15,000. RM16,000? Sekarang imam ada berapa? Dan surau kita ni dalam RM9,000 ada? 100, 100. Tak apalah, sekejap lagi saya keluar, Mam. Saya keluar. Yelah. Tu yang kata kat situ sikit kan? Sepedet tu? Tu. Adli. Mam? Saya ni tak sempat lagi cakap terima kasih pada kamu.
Sebab apa? Pertahankan saya siang tadi. Hal kecil je, Mam. Saya pun dah selalu sangat dah pertahankan diri sendiri. Selalu jadi orang kena tuduh. Jalan ramai-ramai, orang ambil gambar, malu. Ha? Apa dia? Yang Macam mana tadi? tadi tu. Tak ada. Imam salah dengar ni. Apa jadi siang tadi bapak? Tak ada apa-apa lah, Dija. Kan, Adi? Tak ada apa-apa kan? Tak ada apa. Bapak kalau dah tak ada apa-apa tu maknanya ada apa-apa lah tu. Apa jadi Adi? Cerita dengan saya lah. Mana ada apa? Aduh. Mam. Boleh nak pukul saya, Mam. Oh, ya, baik. Ya. Boleh. Dia gini. Tadi saya nak masuk tandas surau. Tandas rosak. Rosak je pun. Tersumbat. Tapi Pak Wahab bukan main. Ni salahkan imam. Siap suruh imam berhentilah jadi imam. Saya ni nasib baiklah anggap imam ni bapak saya. Ha? Dia cakap apa? Dia cakap jangan. Kalau tak, dah lama dah saya pergi masuk seluk, ramas, sumbat dalam mulut Pak Wahab. Nasib baik tau. Sabar tu saya tak boleh. Imam macam bapak saya. Pak Wahab ni dah melampau lah bapak. Geramlah dia dengar. Dija bukan tak tahu perangai Pak Wahab tu macam mana kan? Ya, tahulah. Tapi masalahnya Pak Wahab tu, kalau nak sangat jadi imam, pergilah belajar. Tak payah nak asyik kecam-kecam marah orang sana sini. Betul lah tu. Adli, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih pada Adli sebab pertahankan saya siang tadi. Tak ada apalah, Mam. Saya ni yang betul ucapkan terima kasih kat imam. Tapi kan Dija, jom kita repeat jom. Kalau boleh tunjuk je rumah dia kat mana. Saya tahulah nak buat apa. Boleh. Saya boleh hantar awak kat sana. Nanti dulu, sabar je lah. Tak ada apa, dah selesai lah perkara tu. Ya? Tak adalah, kita kena bagi sekali je kat Pak Wahab tu biar dia faham sikit. Dija? Awal pagi ni? Dija ada mesyuarat penting, Bapak. Dija pergi dulu, Yalah. Baik-baik, ya? Bapak! 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 Adli! Di sini ni. Tolong. Bapak, saya pusing-pusing dia memang dah jatuh dah. Adli, awak tengok kan? Saya ambil kereta. Mam. Jap. Sana. Bapak rehatlah dulu, Tak boleh. Bapak kena pergi surau je. Mam, kan doktor tu cakap tadi, Mam ni tekanan darah tinggi, air tak cukup. Kena rehat dulu. Sekurang-kurangnya 3 hari, Mam. 3 hari? Tak boleh. Mana boleh macam tu. Lama-lama cuti tak boleh. Surau tu siapa nak tengok? Lagipun masalah-masalah kat surau tu banyak belum selesai lagi. Lagi satu. Bapak tak nak nyusahkan korang. Tak apa. Susahkan apa, Bapak? Dija boleh ambil cuti lah. Tak ada masalah. Tak payah. Bapak, saya boleh jagakan Dija. Saya boleh jagakan Bapak. Alamak, lagi parah aku macam ni. Mam, saya minta maaf. Tak, cuma satu je. Saya tak nak kalau imam tak jaga kesihatan, tekanan darah tinggi tu akan lagi jadi teruk. Dengarlah cakap doktor Bapak. Dija nak Bapak sihat balik itu je. Yalah. Bapak rehat. 2-3 hari je, okey? Ya. Baik, dia tu. Ni, satu lagi nasihat saya. Kalau tak nak tekanan darah tinggi, jangan selalu tekan-tekan macam ni. Tinggikan sekarang kan? Apa ni? Dah hilang kan? Nah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Mam? Adli, kamu buat apa kat sini? Yalah, doktor tu kan cakap tak boleh tinggal Mam seorang. Jadi saya tidur sini. Apalah menyusahkan kamu aja. Tak payah dah, tak apa. Tak adalah, mana susah kan. Memang buat apa main handphone tu? Main TikTok? Bukan main handphone. Bacalah ni ayat-ayat ni sikit kan. Temankan tidur ni. Nak baca tu seeloknya baca yang betul. Kalau kat phone ni, skrin tu malam-malam boleh tak elok lah mata, boleh vertigo, Mam. Oh, dia tak ya cahaya tu ke? Okey. Apalah. Sikit gini. Nak habiskan sikit je. Ya? Sikit Sikit je, betul. Tidur bawah ya? Tidurlah. Mam? Alah. Nah. Tidur. Marilah tidur. Mam? Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Banyak sangat tu.
Banyak apa ni? Sikit je makan banyak sikit supaya lebih sihat. Bukan tak nak makan banyak. Tapi ni Fatu usia kan. Tak boleh dah makan banyak tu. Tak apa, makan sikit. Makan sikit-sikit. Ya, makan sikit-sikit sampai perut buncit. Boy, happy nampak? Dah Imam ni. Aduh, manja pula sekarang. Happy lah Lija. Apa tak happynya? Ni, makan bersuap. Adli, bagi saya nak suap bapak. Lija tak payahlah. Biarlah Ali yang suapkan bapak. Ni siapa anak bapak ni? Dija ke Adli? Dija ni memanglah Dija anak bapak. Tapi sebenarnya bapak nak juga merasa macam mana anak lelaki yang suapkan bapak. Tapi Ali jangan salah faham ya. Saya ni bukan apa. Saya tak ada anak lelaki. Jadi sekurang-kurangnya bila ada Ali ni dapat juga merasa macam mana perasaannya ada anak lelaki. Dija pun sama juga. Janganlah salah sangka pula. Tak apalah bapak, Dija faham. Adli, saya ni bangga dengan kamu Adli. Sebab apa kamu ni seorang insan yang sanggup berubah untuk menjadi lebih elok lagi dengan belajar agama. Mam, saya pun nak minta maaf dengan Imam. Kalau sepanjang saya mengenali Imam ni, saya ada buat salah. Saya ada buat perkara-perkara yang tak elok. Saya harap Imam maafkan saya. Tak ada apa-apa, Adli. Kamu tak ada salah apa-apa. Cuma itulah, kadang-kadang saya ni rasa rindu sangat nak dengar azan live. Dah 3 hari dah kat sini kan? Mam. Nanti dulu. Ni Adi nak azan Mekah ke Madinah? Semenyih. Semenyih? Semenyih tak apalah, tak payahlah. Tak payahlah. Gombak? Gombak buat apanya? Masjid tu sebelah tu je. Hari-hari dengar Asar, Maghrib, Isyak semua. Saya tahu. Masjid India. Masjid India? Tak nak tahu apa boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Dah lawak. Tak payah. Allah. Sama lah. Lagi. La ilaha illallah. Hai. Siapa nak jadi imam, Mam? Siapa lagi? Kamulah jadi imam. Takkan saya. Habis tu? Takkan Dija pula kot. Dija? Tak apalah. Dia jadi imam. Okey. Sesat. Tahu pula kamu sesat. Jadinya sekarang ni macam mana? Kamu lah naik atas. Naik atas. Yakin boleh buat? Saya cuba, Mam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardu asri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mam, macam mana tadi? Okey. Alhamdulillah. Bagus Adli. Betul ke? Betul lah Adli. Takkanlah kena gurau pula solat ni. Betul? Bagus, sangat confident. Mam, disebabkan saya dah lulus ujian menjadi seorang imam, satu je saya nak minta daripada imam. Izinkan saya. Jadi imam Dija pula? Ambo, bukan main lagi. Laju je ya? Bukan. Untuk saya masak kepada Dija dan imam. Oh. Awak nak masak? Pandai ke? Never try, never do. Dah siap? Wah. Nampak sedap? Nampak je lah sedap. Rasa tak tahu lagi kan? Positiflah sikit. Saya baru lepas masak. Yelah. Tapi kalau tak sedap, saya cakap terus tau. Jangan terasa pula. Kalau macam tu, biar bapa rasa dulu ya. Siap. Ni
Jangan pukul. Jangan pukul. Ya Allah. Jangan dia tumbuk pukul saya. Pukul, jangan pukul. Sedap je. Sedap. Sedap. Betul, sedap ni. Ya, sedap. Sedap tu apa lagi? Betul ke tak? Ya, sedap. Pukul lah kalau berani. Awak saya pukul betul-betul bang. Dah. Jangan makan dulu. Kita makan. Dija, Bapa nak ucapkan terima kasih pada Dija sebab jaga Bapa. Dah memang tanggungjawab Dija lah Bapa. Ni, Dija nak tanya. Bapa sebenarnya stres pasal masalah surau tu Memang. Kenapa tak share dengan Dija? Share dengan Dija? Dija nak ke dengar Bapa bercerita pasal tekanan air kat surau tu rendah, dana tak cukup, lepas tu tandas tersumbat. Yang belum tersumbatnya tu mulut Pak Wahab tu. Lah, apa salahnya? Dija boleh je lah dengar semua tu. Tapi kan Bapa, Dija tak boleh lah dengan Pak Wahab tu. Dija geram sangat dengan dia. Kalau ikutkan hati Dija nak pergi jumpa dia, marah je dia tahu. Tak payahlah Dija buat macam tu. Cumanya ada juga Bapa terfikir, agaknya dah sampai masanya Bapa lepaskan jawatan imam tu pada orang lain. Biar Bapa boleh duduk kat rumah ni je. Jaga Dija sepenuh masa. Duit surau tu, berapa Bapa nak pakai? Dija dahulukan duit Dija nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni duit saya nak dermakan untuk masalah pegawai kecil dan baiki tandas tersumbat. Biar betul. Banyak ni. Banyak tu. Ya, tak apa. Saya ikhlas dan saya buat semua ni sebab saya percayakan Imam Saleh. Yelah. Imam Saleh tu sebenarnya baik orangnya. Dan sebab dia baik itulah saya harap selepas ni dia masih kekal jadi imam kat kampung ni. Ya. Sebab memang layak pun. Kami ni duk tekan-tekan dia tu bukannya apa. Supaya dia jadi apa? Lagi bagus. Kan? Betul tu. Nak bagi dia lagi bagus. Jadi duit kamu ni kami akan guna seelok-eloknya untuk surau ni lah. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Bagus satu. Guna seelok-eloknya. Jangan pakai beli penapis saya kat rumah pula. Dah. Kita guna untuk surau. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam Saleh kekal InsyaAllah kekal. Mana dia dapat duit ni? Dia rompak bank ke apa? Kau ni. Dah bagi kita ambil ya. Ja. Betul ke Bapak dengar yang orang buat live tu dapat duit? Kalau ada Sultan lagi banyak duit diorang dapat apa? Adli. Kamu dari mana ni? Saya dari surau. Buat apa? Lepas imam tak payah risau dah pasal surau tu. Apa yang awak dah buat? Kamu buat apa, Adli? Saya dah selesaikan imam. Selesaikan? Selesaikan macam mana tu? Saya dah derma duit kepada surau tu supaya surau tu lepas ni lebih selesa. Ya Allah, Adli. Terima kasih sangat. Macam mana kita orang nak balas budi awak ni? Tak apa, tak payah. Terima kasih. Tak payah balas budi saya. Imam pun dah banyak sangat ajar saya tentang agama. Jangan bimbang. Saya ikhlas. Imam bukan setakat ajar saya tentang agama. Membimbing saya, bagi saya tempat tinggal. Terima kasih banyak, Mam. Masya Allah. Terima kasih Adli. Terima kasih banyak. Sama-sama. Hamba semua, ada dengar cerita tak? Cerita apa? Ni cerita pasal pihak polis nak masuk dalam kampung kita. Mereka nak buat apa? Operasi pencarian. Hamba tak tahulah. Tak tahu. Tak tahu kan? Aku pun tak tahu. Sebab benda ni, polis bagi tahu dekat ketua kampung dengan orang surau je. Tahu tak? Ni janji dah. Jangan cerita kat luar pula. Polis nak datang cari pencuri. Kan pencuri tu dah kena tangkap hari tu. Itu kes lain. Ni kes pecah masuk rumah Datuk apa cakap itu? Influenza. Influenza. Lain pula. Datuk yang terkena review produk kesihatan tu. Oh, Datuk tu tahulah. Tapi kes pecah rumah dia tak tahu pula. Tak dengar cerita pun. Dan polis nak cari dia pun tak dengar cerita pun. Tu yang polis nak masuk kampung kita ni.
hampa semua jangan percaya rahsia tau. Dengan bini pun jangan cerita. Bahaya. Diam-diam. Siapa yang aku nak minta tolong ni? Siapa tu? Saya. Kejap. Awak, saya dengan bapa nak pergi bandar. Awak nak ikut? Takut saya macam tak sedap badan. Oh. Awak nak apa-apa tak? Ubat ada? Buat ada. Tak payah. Nak makan apa? Saya ingat sekejap lagi dengan bapa saya nak makan dekat bandar je. Tak apa, nanti kalau lapar saya masak sendiri. Okey. Apa-apa nanti awak message lah. Okey. Bye. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Adli. Senyap je. Tak jawab pula Adli ni. Tidur kot bapa. Sebab tadi dia cakap dengan Dija badan dia tak sedap. Ya ke? Tak apalah kalau macam tu biar bapak tengok dulu. Mana tahu kot bertambah sakit dia. Assalamualaikum, Imam dan Khadijah. Maafkan saya sebab pergi tanpa bagi tahu terlebih dahulu. Tapi ada sebab kenapa saya pergi. Saya kena pergi bersemuka dengan dosa silam saya kerana saya dah tak boleh lari lagi. Saya dah berubah atau setidaknya sedang cuba untuk berubah. Terima kasih pada Imam dan Khadijah. Saya mahu berubah, tapi saya tak tahu berapa lama masa yang akan diambil. Tapi saya janji, bila semua dah selesai, saya akan kembali. Terima kasih sebab terima saya seadanya selama ini. Dan kalau saya pernah buat silap besar atau kecil, saya mohon maaf dari hujung hati. Saya doakan Imam dan Khadijah sihat dan terus dalam rahmat Allah. Kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Setakat ini itulah maklumat yang kami dapat. Baik, Tuan. Tuan tadi ni. Tuan? 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 Assalamualaikum. Imam. Khadijah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya percaya Imam dengan Khadijah dah tahu apa yang berlaku kan? Saya harap sangat Imam boleh maafkan saya. Sebenarnya Adli, kamu tu dah lama aku maafkan. Malah perbuatan kamu tu sebenarnya boleh dibanggakan. Sebabnya kamu tahu apa yang kamu buat tu salah. Lagi satu, kamu dah pulangkan semula duit tu. Oh, tindakan tu memang terpuji.
Saya marah sebab awak tipu saya. Tak apa, saya faham. Saya cuma harapkan satu hari nanti awak boleh maafkan saya. Siapa kata saya tak maafkan awak? Kenapa datang balik? Saya rasa tak sedar hati sebab hari itu saya pergi macam tu je. Hari ini saya datang jumpa depan-depan dengan awak, Imam. Untuk saya minta maaf. Untuk saya tutup buku kisah silam saya yang lalu. Habis? Awak nak buat apa sekarang? Saya akan serahkan diri saya kepada pihak polis. Tapi saya akan tetap jalani hukuman atas perbuatan saya dan selepas saya dibebaskan, saya akan datang cari awak. Baiklah. Awak nak call polis sekarang ke? Saya sudah makan, saya lapar. Sebab dalam takut makanan tak sedap. Lepas makan saya akan call polis. Awak macam tak sabar je. Tak. Sabar. Udah lebih sikit. Nak order berapa? Banyak-banyak, okey? 2. Nak dengan air dengan tempis sekali.